Kita berada pada satu titik penting dalam sejarah negara. 5 tahun sebelum kita melangkah ke tahun 2030, tahun sasaran untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, RMK 13 merupakan peluang terbaik. Di tengah wajah politik yang sering terasa kaku dan penuh formalitas, muncul satu nama yang belakangan ini bikin banyak orang otomatis berhenti scroll. Yang Shefura, anggota DPR Malaysia ini, lagi-lagi jadi perbincangan. Bukan cuma karena posisinya, tapi karena cara dia hadir sebagai politisi yang terasa dekat dan relevan dengan generasi hari ini. Yang Shefura bukan tipe wakil rakyat yang cuma muncul di baliho atau pidato panjang. Dia datang dengan gaya yang santai, bahasa yang membumi, dan sikap yang kelihatan tulus. Banyak orang merasa, oh, ini politisi yang kayak kita. Tapi kebetulan duduk di parlemen. Yang bikin sosoknya viral bukan sensasi kosong, justru sebaliknya, karena konsistensi. Konsisten turun ke lapangan, konsisten menyuarakan isu rakyat, dan konsisten jadi diri sendiri tanpa topeng politik berlebihan. Di era ketika publik makin kritis, itu nilai yang mahal. Dia juga jadi simbol bahwa politik bukan cuma milik generasi lama, bahwa anak muda bisa duduk di kursi kekuasaan tanpa kehilangan idealisme. Yang Shefura membuktikan, jadi muda bukan berarti kurang serius, dan jadi santai bukan berarti kurang tegas. Poin-poin penting yang luar biasa dari sosok yang Shefura, representasi generasi muda. Kehadirannya memberi harapan bahwa suara anak muda benar-benar punya tempat di parlemen, bukan sekadar pelengkap. Gaya komunikasi yang membumi. Cara bicaranya sederhana, jelas, dan gak berputar-putar, mudah dipahami siapa saja. Aktif turun ke lapangan. Bukan cuma kerja di balik meja, tapi hadir langsung di tengah masyarakat dan mendengar keluhan mereka. Berani dan tegas, tapi tetap elegan. Kritik disampaikan dengan data dan sikap dewasa, tanpa drama berlebihan. Autentik dan konsisten, tidak berubah demi popularitas. Justru karena keaslian itulah publik merasa terhubung. Simbol politik baru yang lebih sehat, politik yang transparan, inklusif, dan dekat dengan realitas sehari-hari rakyat. Singkatnya, Yang Shefura bukan viral karena sensasi, tapi karena substansi. Dia hadir sebagai pengingat bahwa politik bisa terasa manusiawi, dan wakil rakyat bisa benar-benar mewakili. Dan mungkin itulah alasan kenapa namanya terus dibicarakan hari ini. Dalam sejarah negara, 5 tahun sebelum kita melangkah ke tahun 2030, tahun sasaran untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, RMK 13 merupakan peluang terbaik untuk kita menyusun semula keutamaan pembangunan negara, memperkukuhkan struktur sosial ekonomi, serta memperkemaskan sistem penyampaian kerajaan agar benar-benar berkesan dan menyeluruh. Namun begitu, dalam semangat mufakat dan bertanggungjawab bersama, izinkan saya menyuarakan beberapa cadangan dan pertimbangan agar pelaksanaan RMK 13 benar-benar memberikan kesan maksimal kepada rakyat di bawah. Bercakap tentang masa depan negara, kita wajib membincangkan pendidikan anak-anak kita. Pendidikan yang baik mestilah bermula dari pemakanan yang seimbang. Namun begitu, negara kita berdepan dengan cabaran yang membimbangkan. Menurut Majlis Sosial Negara, terdapat seramai 5.6 juta kanak-kanak di Malaysia, termasuk murid-murid sekolah rendah dan menengah, berdepan dengan masalah kekurangan. Lihat kerana ahli-ahli parlimen PAS di sana. Yang berhormat, seolah-olah ajar kita. Duduk. Apalah sangat perangai macam tu? Yang berhormat, kecuali bangun dengan standing order, please. Kalau tak ada standing order, then I will not allow it. Thank you. Betul, teruskan. What standing order? Masalah kekurangan nutrisi ini juga memberi kesan yang buruk kepada tumbuhseran fizikal kanak-kanak yang menjadikan kanak-kanak bantut serta menjejaskan perkembangan kognitif mereka. Masalah ini memberikan kesan kepada kanak-kanak miskin, terutamanya yang di bandar dan di luar bandar. Oleh itu, kita perlu memperluaskan program pemakanan sihat melalui RMT kepada lebih lagi banyak pelajar serta memperluaskan kempen kepada ibu bapa agar dapat menyediakan makanan yang berkhasiat kepada anak-anak mereka. Betul. Nanti kejap. Apa cerita? Baik. Pandai dan Jelutong, you want me to suspend you? Bandang dan Jelutong, please behave. Jelutong banyak provokasi, Yang Muhammad. Banyak provokasi daripada Jelutong daripada awal lagi. Nobody.
Kalau nak keluar je elok. Jangan provok. Jelutong duduk. Betul straight cakap. Ni apa benda ni? Wakil rakyat apa macam ni? Malu kau orang. Very shameful of you all. Shameful. Dah tua pun. Bukan budak-budak. Nak bergaduh. Sekarang betul. Siapa pun jangan bangun lepas ni. Sila betul. Betul tak kena marah No, don't pandang saya. Jangan pandang sana. Oh. Okey, carry on. Betul. Baik. Minta tambah masa ya, Tan Sri Speaker. Okey, saya tambah lagi 5 minit. Sambunglah. Saya kembali balik kepada perenggan asal tadi. Bercakap tentang masa depan negara, Tan Sri Speaker, kita wajib membincangkan pendidikan anak-anak kita. Pendidikan yang baik mestilah bermula daripada pemakanan yang seimbang. Namun begitu, negara kita berdepan dengan cabaran yang membimbangkan. Menurut Mesyuarat Majlis Sosial Negara, terdapat 5.6 juta kanak-kanak di Malaysia termasuk murid-murid sekolah rendah dan menengah berdepan dengan masalah kekurangan nutrisi. Masalah kekurangan nutrisi ini memberikan kesan yang buruk kepada tumbesaran fizikal kanak-kanak yang menjadikan kanak-kanak bantut serta menjejaskan perkembangan kognitif mereka. Masalah ini lebih memberi kesan kepada kanak-kanak miskin yang sama ada di bandar ataupun luar bandar. Oleh itu, kita perlu memperluaskan program pemakanan sihat melalui RMT kepada lebih ramai lagi pelajar-pelajar yang memerlukan melalui kempen dan memperluaskan kempen kepada ibu bapa agar dapat menyediakan makanan yang berkhasiat kepada anak-anak mereka. Ini kerana pemakanan yang sihat bukan semata-mata soal pendapatan, akan tetapi kurangnya pendedahan dan tidak dibudayakan di rumah. Seterusnya, saya juga ingin mendukung rancangan untuk mewajibkan prasekolah seawal usia 5 tahun bagi mendedahkan kanak-kanak kepada sesi pembelajaran lebih awal bagi perkembangan kognitif mereka. Walau bagaimanapun, kerajaan mestilah memastikan terdapat tadika kerajaan yang mencukupi bagi menampung keperluan kemasukan pelajar ini agar tidak membebankan pelajar miskin. Sekolah juga memerlukan infrastruktur dan fasiliti yang mencukupi bagi mendukung aktiviti sekolah dan pelajar seperti Betul padang nak bagi sekolah. kat Indra Putra? Indra Mahkota, Indra Putra pula. Indra Mahkota, tak bagi? Saya habiskan sikit. Tak bagi, okey. Pelajar juga memerlukan tempat untuk bersukan dan beriadah agar dapat memastikan perkembangan fizikal dan mental yang seimbang. Oleh itu, saya memohon agar pihak KPM dapat memasukkan di dalam rancangan Malaysia yang ke-13 untuk menyediakan padang sekolah kepada sekolah-sekolah yang masih belum mempunyai padang sekolah yang sempurna ataupun baik. Contohnya di Bentong seperti SK Sri Layang dan SMK Sri Layang bagi manfaat pelajar dan guru. Silakan, Datuk Mahkota. Bentong, setujukah Yang Berhormat Bentong kalau dicadangkan kepada kerajaan sementara mereka membuat dasar mewajibkan prasekolah umur 5 tahun dan bawa turun ke bawah darjah 1 bermula umur 6 tahun, dipastikan juga dia sekali dengan soal pemakanan tadi dan juga sukan, sebab ini dua benda yang ada masa macam kelas lain, kantin lain, padang lain, dia macam tak sekata. Terima kasih. Saya setuju dengan Indra Mahkota. Boleh masukkan ucapan saya. Minta Kubang Krian sikit. Balik pulau. Boleh pulau? Ya, balik pulau. Lepas tu Kubang Krian pun tanya juga. Okey, silakan. Bentong, saya amat setuju sekali dengan saranan Bentong untuk memulakan persekolahan seawal 5 tahun ataupun 6 tahun. Kerana kita tahu bahawa apabila kanak-kanak memasuki darjah 1 umur 7 tahun, bagi mereka yang anak-anak yang datang daripada keluarga miskin tegar yang tidak pergi ke prasekolah, mereka tidak dapat untuk catch up the academic skill deficit apabila mereka masuk darjah 1. Sebab tu kita mewajibkan prasekolah seawal umur 6 tahun untuk mengurangkan jurang perbezaan academic skill tadi. Terima kasih. Saya nak bangkitkan soal pemakanan tadi. Kita tengok di negara kita, tempoh waktu belajar, kemasukan awal pagi, kelang keribut ibu bapa, pengalaman saya secara peribadi, ni nak hantar anak umur 5 tahun lagi ke sekolah, 6 tahun nak diurus, menyebabkan kadang-kadang tempoh waktu untuk minum ataupun menyediakan makanan pagi di rumah memang tak sempat pun. Secara peribadi saya lihat bahawa perlunya satu anjakan waktu yang lebih fleksibel
kepada kemasukan pelajar. Ada sekolah-sekolah kadang-kadang dimulakan pelajaran mula pukul 8. Saya fikir ini sesuai untuk disemak balik tempoh bila waktu kemasukan pelajar ke sekolah supaya ibu bapa dapat sediakan waktu yang cukup untuk menyediakan makanan bagi anak-anak dan sebagainya. Terima kasih. Saya setuju juga dengan Balik Pulau dan Kubang Keriam, boleh juga masukkan dalam ucapan saya. Seterusnya, keutamaan kerajaan terhadap pembangunan pendidikan, terutamanya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta teknologi kecerdasan buatan AI mestilah dirangkum secara menyeluruh. Sistem pendidikan kita hari ini mestilah cukup fleksibel dan bersedia melahirkan generasi inovatif yang berdaya saing dalam sektor ini. Banyak kebimbangan telah disuarakan oleh pakar tentang keupayaan pelajar kita yang masih kurang terdedah kepada teknologi praktikal dan pendekatan pembelajaran yang berasaskan penyelesaian masalah. Oleh itu, kerjasama antara industri dan institusi pendidikan mestilah diperkukuh dan secara menyeluruh dan strategik. Seterusnya, usaha kerajaan untuk membuka peluang pekerjaan dengan sasaran 500,000 peluang pekerja baru dalam ekonomi digital merupakan satu usaha yang penting bagi memastikan pertumbuhan dalam sektor berkemahiran tinggi dan menyediakan peluang pekerjaan kepada individu berkelulusan tinggi. Namun, cabaran utama hari ini ialah memastikan pekerjaan yang diwujudkan itu sepadan dengan gaji dan kelayakan. Oleh itu, selain itu juga Tuan Yang di-Pertua, pelaburan terhadap kesihatan adalah merupakan tunjang yang sangat penting dalam merangka pembangunan negara. Selain berdepan dengan jumlah pesakit yang ramai serta bebanan tugas yang tinggi, sektor kesihatan awam juga perlulah berdaya tahan untuk menghadapi sebarang ancaman ataupun wabak ataupun bencana yang boleh menguji kesihatan awam negara kita ke tahap maksimum. Wabak COVID-19 hampir-hampir melumpuhkan kesihatan awam kita sehingga kini kita mengalami kekurangan petugas kesihatan yang kritikal seperti jururawat dan juga pegawai perubatan. Kita harus mengakui bahawa penghijaran doktor ke luar negara, misalnya Singapura, adalah satu cabaran yang perlu diatasi. Mereka ditawarkan dengan gaji yang jauh lebih tinggi dan struktur kerjaya yang lebih stabil. Jika perkara ini tidak ditangani dengan segera, kita berisiko kehilangan doktor-doktor terbaik kita. Kita juga tidak mahu adanya penghijrahan masuk jururawat-jururawat luar seperti yang viral baru-baru ini, iaitu terdapat cadangan daripada Konsulat Jeneral Republik Indonesia untuk membawa masuk jururawat dari Indonesia. Kekurangan jururawat dalam negara perlu ditangani dan diisi oleh rakyat tempatan dengan struktur gaji dan insentif yang lebih baik serta persekitaran kerja yang kondusif. Singkatnya, Yang Syafura bukan viral karena sensasi, tapi karena substansi. Dia hadir sebagai pengingat bahwa politik bisa terasa manusiawi, dan wakil rakyat bisa benar-benar mewakili. Dan mungkin itulah alasan kenapa namanya terus dibicarakan hari ini. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.